Zara nak keluar dulu ikan besik basuh. Zara nak goreng ikan tilapia goreng. Zara gaul garam kunyit, simpel gitu. Keregang. Tidur pun tak aman sama Zara, anak kacau. Gaul garam kunyit je, simple je. Zara nak masak tilapia ikan balado. Hai sahabat semua, assalamualaikum, selamat petang. Ini kan plan Zara tak nak masak. Sebab ada bihun kan, bihun putih, ada apa nama tu? Roti jala. Tahu suami Zara kata masaklah nasi sikit. Dia cakap masak nasi sikit lah, masak je lah untuk makan malam. Sebab suami Zara kerja kan, tak makan nasi takut dia lapar pula nanti. Minyak Zara dah panas. Menumis apa tu? Kangkung. Zara masukkan sambal belacan sikit. Zara kehabisan belacan, Zara masukkanlah sambal belacan. Sama je kan. Lupa pula masukkan bawang merah, bawang putih. Layu, dia boleh gaulkan. Sikit dia dah masak. Dah jadi sikit garam cukup rasa, dah siap. Campak dia. Kangkung. Dapat sesendok dia. Ya, siap menu satu. Nak blender bahan, masak ikan, bawang merah, bawang putih, masukkan cili padi, cili besar. Cepat masak. Masukkan daun limau purut, bawangnya. Saya masak, angkat cepat. Suami Zara. Daun apa tu, daun sup, siram. Penuh limau nipis sikit. Boleh matikan api, masukkan ikan. Ingat tadi Zara nak masak yang lemak cili api yang pekat-pekat tu, Zara kehabisan santan, jadi masaknya yang cili api je lah, cili apa tu, balado je. Itu ini pada sedap dah, jadi ada pedas-pedas sikit kan. Anak Zara, abang mak suka sangat kalau lolok macam gini. Dah siap. Okey minyaknya. Ada orang nak sembuh apa tu, racun nyamuk pula. Kita cepat masak. Ada kes tu kalau ada orang sembuh racun nyamuk kan. Biasa tempat ramai kalau ada orang sembuh racun nyamuk kes. Baik dia masak, tinggal goreng ayam. Sedap bau dia, masya Allah. Tinggal goreng ayam, basuh. Makan es krim yang tu lah, yang dalam bekas tu. Yang dalam bekas kan ada tu. Astagfirullahaladzim. Makan dulu mama. Bergasing pinggang. Siap. Siap. Nak hidangkan suami Zara nak makan.
sebelum orang nak sembuh racun nyamuk tu. Makan bang. Baju angkat bang. Tarik mana tarik tadi dia tak nak makan. Nggak keluar. Nah. Panas tengok ke mata panas. Bye. Mata panas sampai petang. Kata orang nyembuh-nyembuh tak ada sembuh pula. Nggak, baru balik orang. Jiran belakang Zara bagi apa nih? Keladi aku ini. Dia bawa daripada kampung bagi Zara keladi. Ini bawa bagi Zara putih ubi. Mana kalau main? Dia peti-peti putih ubi dekat depan dia pergi tadi. Ditunggu Zara berkebun, Zara tak berkebun. Dapat genggam. Besok boleh buat sayur masak lemak itu. Ada udang, pucuk lemak. Tengok macam mana telur ke buat sama belacan tu. Masuk ubuk. Udah sembuh belum? Hah? Dekat mana orang sembuh? Ke depan tu Orang jangan dekat-dekat tau. Biasa kalau orang semua nyamuk Zara tak keluar kat rumah dia malah. Panas kat luar. Dah siap. Masuk ke peti ais ni biar besok pagi Zara nak rebus. Makan cecanga gula sedap juga 2 biji. Bola tu nyamuk kan. Mana? Pergi main taman dulu bau. Pergi main taman dulu bersembuh racun. Pergi main taman dulu kakak. Pergi main taman sana dulu. Sembuh racun. Zara masuk rumah. Berasa. Gelap dah tak nampak. Tak hilang lagi, nampak je matahari nampak tu, Masya Allah. Kakak aku beli 4. Berapa kali? Ini aku nak beli 1, 2, 3, 4. Ni kau beli? Mana? Ya, tak habis tu. Nah. 1, 2, 3, 4. Nak ambil sayap ayam. Kakak nak ayam. Kamu beli 4 lah. Kau beli 4 dan beli 1, 2, 3, 4. Saya punya atau ai? Okey, tak Abang Mat nak leher ayam. Tadi. Leher. Ayam? Tak ada ayam dah habis. Okey, makan ikan ayam tu. Nah, kentang. Kan ada ni. Mana ada tu dia punya. Ni ada ayam ni, ayam goreng. Ni sama ayam goreng. Tanya lah je. Mama bersih ni. Nah, kakak ayam mana? Kan mas. Yep. Nah, kakak makan ayam ni. Nah, kini ayamnya. Sini ayamnya. Ayam kecil. Ya. Abang Mat nak mana? Makan baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma balik lana sunnah kana alamin. Bagian-bagian ni. Dekat tepi ya tu lah. Apa tu? Mana ada apa? Dia punya tu dia lah. Ini apa? Ayam lah. Mana? Ini ayam. Ni kulit dia, kau tak nak kulit dia. Anak. Kaki duduk bawah macam kaki duduk tu. Kan? Nanti dia makan nasi pun makan roti jala tu, okey?
Habis nasi ngam-ngam masak lagi. Kan habis. Habis nasi ke? Habis nasi. Nak nasi lagi? Lah, sabar mak. Mana lagi dah? Habis nasi. Nak nasi lagi? Tak nak? Dah. Nak. Tengah habis ni. Dah habis kan? Dah. Dah. Akhirnya pakai pinggan apa? Ya. Yang baru lah. Duduk. Dia nak makan roti jala tu. Ambil, ambil. Dah habis dah kuah kari ni. Nah. Allahu Akbar. Habis tak? Nasi pun habis semua. Tengok. Tadi dalam rata-rata tulang tu je. Ada kangkung tu. Masak banyak. Kang. Tu pula. Dia pun habis. Tinggal ni je. Kan? Oke, sampai semua video Zara sampai sini dulu sobat semua. Kita jumpa di next video. Bye. Next apa, Mak? Minum air apa? Ada lagi 4 keping. Abang makan 4 keping, Abang Mat. Kakak dah tak nak. Makan. Tinggal 4 keping lagi, kan?